Saya ada dua biji lampu yang boleh pakai dekat kepala. Dua-dua ni sama sahaja. Tapi yang ni version lama, yang ni version baru. Yang version lama ni susah sikit nak tengok berapa persen bateri tinggal. Yang ni susah sikit. Bila buat kerja, bateri akan habis dengan tiba-tiba. Memang kacau. Kalau yang version baru ni, korang tengok dia ada display untuk bateri. Jadi mudah tahu untuk korang tengok berapa persen bateri yang tinggal. Yang ni yang upgrade version. Dia lagi better dari model lama ni. Bila ada display macam ni, mudah untuk korang budget bila nak buat kerja. Tak adalah nanti bila nak buat kerja je, bateri habis macam yang model lama ni. Yang ni lampu kepala yang paling saya suka pakai. Sebab dia punya lens ni korang boleh adjust, tarik tolak macam ni. Jenis teleskopik macam ni. Lens dia ni pula jenis kantor cembung. Jadi setiap kali korang adjust dia punya kedudukan ni, dia akan efek dekat saiz cahaya tu. Dia boleh jadi kecil dan besar macam ni. Mudah untuk korang suluh benda dekat dan suluh benda jauh dekat satu lampu kepala macam ni. Bila nak buat kerja memang mudah, korang gantung je dekat bahagian kepala. Korang boleh guna dua-dua belah tangan untuk buat kerja. Waktu malam lampu ni memang sangat-sangat function. Dia punya lens ni, kalau korang tolak macam ni, dia akan dekat dengan sumber cahaya dekat dalam tu. Jadi cahaya dia ni lebih besar, sesuai untuk suluh benda dekat. Bila korang tarik macam ni, lens dia tu akan jauh dari sumber cahaya LED dekat dalam tu. Jadi cahaya dia tu lebih kecil, yang ni dia lebih fokus untuk suluh jauh. Sebab jarak dia ni memang jauh. Jadi korang boleh adjust macam ni, ikut tempat yang mana korang nak suluh. Memang sangat mudah. Jenis rechargeable tau. Bila bateri habis, mudah untuk korang charge. Cucuk je charger dekat bahagian tepi sini. USB jenis Type-C. Bateri pula not bad, saiz besar dekat bahagian dalam sini. Boleh pakai untuk waktu yang lama. Tapi yang paling penting, bila ada display macam ni, mudah untuk korang budget bila bateri akan habis. Untuk mounting dekat bahagian kepala pun selesa sebab dia pakai getah yang jenis lebar macam ni. Getah ni korang boleh adjust ikut saiz kepala. Sebab lampu ni jenis universal. Kepala kecil, kepala besar semua boleh pakai. Adjust je dia punya getah ni bagi ngam dengan kepala korang. Dan dekat bahagian sini dia ada satu span. Untuk bagi selesa dekat bahagian dahi korang. Kalau tak ada span ni memang sakit. Dan bila korang pakai dekat kepala, korang boleh adjust dia punya angle macam ni. Boleh bagi rendahkan lagi. Jadi kalau korang nak cari lampu kepala yang jenis ada display macam ni, mudah untuk budget bila bateri akan habis, korang boleh check yang model upgrade version ni. Yang ni saya repeat yang baru sebab yang lama ni susah sikit. Jadi korang boleh check dekat link video.